China is right now taking a big hit because everyone knows we're right. They have to pay tariffs. Betulkah China kena bayar tarif seperti yang Trump sebut? Saya petik kenyataan beberapa orang penyelidik Universiti Chicago bagi menjelaskan isu ini. Yang pertamanya, apakah maksud tarif? Tarif adalah cukai yang kerajaan kenakan ke atas barangan yang diimport daripada negara luar. Jelasnya, tarif adalah di bawah kategori cukai dan ianya merupakan pendapatan kepada kerajaan. Persoalan berikutnya adalah siapa bayar kepada kerajaan tarif ini? Tarif atau cukai ini dibayar oleh pengguna individu atau syarikat dalam negara yang import barangan dari luar negara. Dan yang ketiga, yang paling penting, apa kesan tarif kepada pengguna? Pengguna paling terkesan, mereka perlu bayar lebih untuk barangan yang diimport tersebut. Tarif ke atas produk yang diimport direka bentuk untuk menaikkan harga barangan import, bertujuan mengurangkan pembelian produk tersebut oleh rakyat tempatan. Hasratnya adalah untuk rakyat membeli produk tempatan, sekaligus merangsang ekonomi negara masing-masing. Oleh itu, tarif memberikan insentif untuk membangunkan pengeluaran tempatan dan menggantikan import dengan produk dalam negeri. Justru, apabila masing-masing negara berperang tarif, hakikatnya pendapatan negara masing-masing berpotensi meningkat, bukannya rakyat atau pengguna, yang kerap kali merupakan mangsa kerana harga barangan naik. Trump sebenarnya sedang bergelut nak selamatkan ekonomi Amerika, nak bayar hutang 36 trilion dolar. Malaysia pun nak bayar lebih 1.5 trilion ringgit. Namun, tindakan yang diambil oleh Trump ataupun PMX Anwar hanya gimmick politik untuk menang pilihan raya dengan bermain kata-kata dan hakikatnya tidak mampu melawan sistem kewangan yang berasaskan hutang dan riba serta mata wang fiat yang telah menjadi barah di mana krisis ekonomi terus membesar dan akhirnya musnah menjadi debu.